Laut Cina Selatan bukan sekadar lautan biasa. Di bawah permukaannya dipercayai terdapat simpanan minyak dan gas bernilai trilion dolar. Di atas permukaannya pula, lebih 1/3 perdagangan dunia melalui laluan ini setiap tahun. Namun, lautan strategik ini kini menjadi medan perebutan antara China dan beberapa negara Asia Tenggara. Persoalannya, mengapa China begitu berkeras mahu menguasai Laut Cina Selatan? Bagaimanakah semuanya bermula? Dan mengapa konflik ini masih berlarutan sehingga hari ini? Rolling. Mengapa Laut Cina Selatan sangat penting? Laut Cina Selatan menghubungkan Lautan Hindi dan Lautan Pasifik melalui Selat Melaka. Lebih 1/5 daripada perdagangan maritim di dunia dianggarkan melalui laluan ini setiap tahun, termasuk penghantaran minyak, gas asli, barangan elektronik, makanan dan bahan mentah. Jika laluan ini terganggu, rantaian bekalan global dan ekonomi banyak negara boleh terjejas. Di dasar laut dipercayai terdapat simpanan minyak dan gas asli yang besar. Walaupun anggaran jumlahnya berbeza mengikut sumber, potensi sumber tenaga ini menjadikan kawasan tersebut amat bernilai kepada negara-negara yang menuntutnya. Laut Cina Selatan juga merupakan antara kawasan perikanan paling produktif di dunia. Jutaan penduduk di China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan negara lain bergantung kepada hasil laut sebagai sumber makanan dan pendapatan. Negara yang mempunyai kawalan atau kehadiran kukuh di Laut Cina Selatan memperoleh kelebihan strategik kerana dapat mengawasi laluan kapal dagang dan kapal tentera, menempatkan pangkalan tentera, radar dan sistem pertahanan, serta memperluaskan pengaruh ketenteraan di rantau Indo-Pasifik. Atas sebab ini, China, Amerika Syarikat dan beberapa negara lain sering menjalankan rondaan ketenteraan di kawasan tersebut. Di bawah Konvensyen Undang-Undang Laut PBB UNCLOS, negara pantai berhak menuntut Exclusive Economic Zone EEZ sehingga 200 batu nautika dari pantainya. Oleh sebab tuntutan EEZ berapa negara bertindih dengan tuntutan China, pertikaian mengenai hak meneroka minyak, gas dan perikanan terus berlaku. Bagaimanakah permulaan tuntutan China bermula? Semasa Perang Dunia Kedua, Jepun menguasai banyak pulau di Laut Cina Selatan, termasuk Kepulauan Paracel dan Spratly. Selepas Jepun menjara kalah, timbul persoalan tentang negara yang berhak memiliki pulau-pulau tersebut. Pada tahun 1947, Kerajaan Republik China (ROC) yang ketika itu memerintah China menerbitkan peta rasmi dengan memperkenalkan 11 Dash Line, iaitu 11 garisan putus yang merangkumi sebahagian besar Laut Cina Selatan. Kerajaan itu mendakwa kawasan tersebut mempunyai hubungan sejarah dengan China sejak berabad-abad dahulu. Pada tahun 1949, Parti Komunis China menubuhkan Republik Rakyat China iaitu PRC selepas memenangi Perang Saudara. Kerajaan baru di Beijing meneruskan tuntutan yang telah dibuat oleh kerajaan terdahulu terhadap Laut Cina Selatan. Sekitar tahun 1953, 2 garisan di Teluk Tonkin dibuang daripada peta asal, menjadikan tuntutan itu dikenali sebagai 9 Dash Line ataupun garis 9 putus. Garisan ini meliputi kira-kira 90% kawasan Laut Cina Selatan dan kekal menjadi asas tuntutan China sehingga hari ini. Negara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei dan Taiwan menolak tuntutan tersebut kerana mereka berpendapat sebahagian kawasan yang dituntut China berada dalam zon ekonomi eksklusif iaitu EEZ. Mereka mengikut Konvensyen Undang-Undang Laut iaitu PBB. Pertindih tuntutan inilah yang mencetuskan pertikaian berpanjangan. Berikut adalah pertempuran yang berlaku sepanjang tuntutan Laut Cina Selatan. Pada Januari 1974, China dan Vietnam Selatan bertempur untuk menguasai Kepulauan Paracel. China menghantar kapal perang untuk mengusir tentera Vietnam Selatan. Pertempuran berlangsung selama beberapa jam. Vietnam Selatan tewas dan China menguasai seluruh Kepulauan Paracel hingga kini. Pertempuran ini menjadi titik penting kerana buat pertama kalinya China memperoleh kawalan penuh ke atas gugusan pulau yang dipertikaikan.
Pertempuran Johnson Sword Reef 1988. Pada 14 Mac 1988, tentera laut China dan Vietnam bertempur di Johnson Sword Reef dalam Kepulauan Spratly. Pertempuran tercetus ketika kedua-dua pihak cuba menempatkan anggota dan menaikkan bendera di terumbu tersebut. Beberapa kapal Vietnam juga ditenggelamkan. Lebih 60 anggota tentera Vietnam terbunuh. Krisis Mischief Reef 1995. Pada tahun 1995, Filipina menemui struktur yang dibina China di Mischief Reef. Filipina membantah pembinaan itu, namun tiada peperangan besar berlaku, tetapi hubungan kedua-dua negara menjadi tegang. Bermula sekitar tahun 2013, China menjalankan projek penambakan tanah secara besar-besaran. Terumbu karang ditukar menjadi pulau buatan. China meminda landasan kapal terbang, pelabuhan, radar dan kemudahan ketenteraan. Tindakan ini dibantah oleh beberapa negara serta mencetuskan ketegangan yang berterusan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ketegangan banyak tertumpu di sekitar Second Thomas Shoal. Kapal pengawal pantai China dan Filipina beberapa kali bertembung. Terdapat insiden penggunaan meriam air dan pelanggaran kapal. Walaupun serius, insiden ini belum berkembang menjadi peperangan terbuka. Pada tahun yang sama, Filipina membawa kes ini ke Mahkamah Timbantara Tetap PCA Netherlands. Pada tahun 2016, Mahkamah memutuskan bahawa tuntutan 9 Dash Line China tidak mempunyai asas undang-undang di bawah Konvensyen Undang-Undang Laut PBB. China bagaimanapun menolak keputusan tersebut dan terus mengekalkan pendiriannya. Amerika Syarikat bukan pihak yang menuntut wilayah, namun Washington menyatakan bahawa kebebasan pelayaran mesti dikekalkan. Tentera Laut Amerika Syarikat kerap melakukan operasi Freedom of Navigation FONOP berhampiran kawasan yang ditutup China. Ini menyebabkan Washington dan Beijing semakin tegang. Dalam kes ini, Malaysia juga turut terlibat. Malaysia menuntut beberapa kawasan di Kepulauan Spratly berdasarkan Zon Ekonomi Eksklusif EEZ sejauh 200 batu nautika di bawah UNSCLOS. Kapal pengawal pantai dan kapal penyelidik China beberapa kali memasuki kawasan yang turut dituntut Malaysia, termasuk berhampiran kawasan Peting Petinggi Ali. Malaysia menegaskan penyelesaian perlu dibuat mengikut undang-undang antarabangsa. Hari ini, Laut Cina Selatan kekal sebagai antara kawasan paling tegang di dunia. China terus meningkatkan rondaan pengawal pantai dan aset tenteranya. Filipina memperkukuhkan kerjasama keselamatan dengan Amerika Syarikat. Vietnam terus membina kemudahan beberapa pulau yang dikuasainya. Malaysia dan Brunei mengekalkan pendekatan diplomatik sambil mempertahankan hak mereka di bawah UNCLOS. ASEAN dan China pula masih berunding mengenai kad tata laku Code of Conduct, namun belum mencapai persetujuan muktamad. Laut Cina Selatan bukan sekadar perebutan beberapa buah pulau kecil. Ia melibatkan sejarah, sumber asli, perdagangan global, strategi ketenteraan dan pengaruh kuasa besar dunia. Selagi tuntutan bertindak ini belum diselesaikan melalui persetujuan bersama atau undang-undang antarabangsa, Laut Cina Selatan akan terus menjadi salah satu titik paling sensitif dalam geopolitik dunia.